Dulu saya pernah beranggapan bahawa buat apa nak ada pelan perlindungan ni, buat apa nak ada takaful, sebab kita bukannya nak mendoakan yang buruk-buruk untuk diri kita ni. Siapa je dalam dunia ni nak mendoakan diri dia ni mati cepat ataupun sakit ke, betul tak? Tapi pernah tak kita tanya dekat orang dekat hospital tu, adakah dia orang sendiri meminta untuk ada penyakit-penyakit yang dia orang ada waktu tu? Contohlah jantung ke, ataupun sakit buah pinggang ke, kecil manis. Tapi kecil manis ni boleh elak sebenarnya kan? Tak percaya, cuba korang tanya dekat pesakit-pesakit kanser dekat luar sana. Adakah penyakit yang dia orang ada tu adalah permintaan dia orang sendiri? Jawapannya memang tak lah. Sebab itu semua adalah kerja Tuhan. Tapi kalau kita tengok dekat satu sudut yang lain, takaful ni bukan hanya tentang diri kita semata. Contohlah saya pencarum takaful bukan untuk diri saya tetapi untuk orang lain. Tapi ramai juga yang beranggapan bahawa macam okey tak apa, nanti bila aku mati nanti duit tu akan dapat ke orang lain juga, bukan dekat aku pun. Tapi contohlah kalau korang tinggalkan family korang tu dengan keadaan isteri tak bekerja, anak-anak pun masih kecil, ataupun korang duduk dalam sandwich generation, korang masih bujang tapi korang duduk dalam family yang sandwich generation, mak ayah korang tetap bergantung dengan pendapatan korang. Jadi korang rasa duit tu tak berguna ke untuk diorang bila korang dah tak ada suatu hari nanti? Katakanlah situasinya sebaliknya, kita tak mati tapi kita sakit. Dan waktu tu kita kena fikir, waktu kita sakit tu siapa yang akan menjaga kita? Of course, kita punya family. Kalau korang bujang, mungkin korang ada mak ayah ke ataupun adik-beradik korang ke yang boleh jaga korang. Dan bagi korang yang berkahwin pula, isteri korang tak bekerja, anak-anak pun masih kecil. Waktu tu macam mana keadaan diorang nak survive dalam keadaan, yelah, duit simpanan pun mungkin masih sikit lagi. Tapi dari sudut instant cash tu mana diorang nak dapat? Dan ya, dekat sinilah takaful mainkan peranan. Memanglah kalau kita nak katakan duit bukan segalanya, tapi hakikatnya segalanya perlukan duit. Nak jaga orang sakit ni bukan senang guys. Nak jaga orang sakit ni bukan hanya memerlukan duit, tapi memerlukan kudrat, memerlukan mental yang kuat, fizikal. Tambah pula kita lelaki, bila perempuan jaga kita, isteri kita jaga kita, korang rasa macam mana? Kudrat dia tu mampu ke tak mampu nak dokong ke? Tambah pula waktu tu nak kena pergi cari kerja, anak-anak pula nak letak kat mana sebab nak fokus jaga korang dan sebagainya. Waktu tu memang nak kata stres, memang akan stres gila lah. Isteri kita pun akan mental breakdown, anak-anak kita pun akan orang kata tak tentu arah dan sebagainya. Jadi itu adalah the worst situation yang kita kena fikir, risiko yang kita akan hadap bila kita sakit suatu hari nanti. Dan waktu tu kita nak ambil takaful pun dah tak boleh dah, sebab syarat utama untuk ada takaful ni bukan hanya tentang duit, tetapi syarat utama dia adalah sihat. Jadi sekarang ni apa perlu korang buat? Korang pergi cari mana-mana ejen takaful yang korang rasa korang percaya. Ataupun kalau korang nak tanya saya pun boleh. Saya Aminuddin, takaful advisor anda.